Rentetan tindakan mantan Presiden UMNO Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengisytiharkan keluar UMNO 19 Mei lalu, seramai 156 orang ahli UMNO dari cawangan Sri Tanjung, Pokok Sena Kedah pula mengambil langkah yang sama. Ketua Cawangan UMNO Sri Tanjung, Baharudin Mahmud dan timbalannya Muhammad Sharifuddin Syuhada antara mereka yang bertindak keluar parti sebagai langkah memprotes kepimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Pada malam ini kami mengadakan majlis pengisytiharan keluar beramai-ramai daripada menjadi ahli UMNO. Selagi Pak Allah menjadi Perdana Menteri. Kita buat sementara waktu ini kita akan keluar, dan kita telah pun keluar beramai-ramai dan menurunkan bendera UMNO, dan kita simpan dulu sehinggalah kepimpinan UMNO dipulihkan. Kita nampak keputusan yang kita buat ni atas dasar rohani kita sendiri, tidak ada terpengaruh dengan mana-mana. Mesej yang kami sampai pada malam ni, yang keluar malam ni adalah satu tindakan yang mana kami rasa dalam diri kami untuk memberi satu mesej yang kuat ataupun yang jitu untuk pucuk pimpinan sedang siapa diri dia selama ni. Dia selama ni saya nampak daripada dia bermula dia memerintah daripada 4 tahun, saya nampak satu pendekatan pun tak ada. Cuma pendekatan di segi yang kita nampak di segi untuk membuangkan banyak overhead, maknanya kita overspend dari segi perbelanjaan yang dijangka. Cuma untuk mempromasi diri dia sebagai Perdana Menteri, yang dia rasa dalam diri dia tu ada satu sifat yang dia segala-galanya. Mereka yang ditemui juga mengakui sudah hilang kepercayaan terhadap pucuk pimpinan UMNO kini. Tun, isteri dan anak sulungnya sebelum ini mengumumkan keluar dari UMNO serta menggesa ahli-ahli UMNO yang lain turut berbuat demikian.